adalah sekitar jalan yang mula-mula warga Kemeli Nenek ini berkeliaran. Ini adalah jalan ke kubur ya. Jalan ke kubur. Balik kita, Abang Isa turut serta dalam misi kebirian. Itu jenis anjing kenai bomba ya, di dalam kebun. Oh, dia bagi bangun baju. Dia cari. Ven conmigo a soñar, bajo el cielo a brillar, nuestros corazones volar, al ritmo del cha 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 cha. Bailar contigo al compás, riendo juntos sin más. Tu sonrisa es mi paz en el ritmo de cha cha. Kita akan buat party. Untuk forward commander adalah bomber. So saya akan bagikan 4 tim. Satu tim kita akan campur masuk PDRM, bomber dengan SMM serta dengan penduduk. Ya Allah, kami kumpulan kawasan operasikan masih yang sekarang ya Allah. Ya Allah, penerasan kami ya Allah, mengurangkan operasi kami ya Allah. Jauhlah kami daripada bala musibahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Guys, nanti. Allah. Ya, je. Amin. Anjing 2 ekor datang. Cerita ini 3. Kau sedang duduk mesin. Sweeping lah, jangan straight line ke sweeping. Jalan. Dia masuk anjing tadi yang Siapa yang boleh bawa anjing? Jadi lah ikut. Kalau ikut anjing nanti kau ikut. Tak, siapa yang boleh bawa anjing? Murgaya ada 2 ekor. Itu anjing tak boleh pakai. Itu dapat. Malah pertama lah aku dengan Wadin senyum je. Boleh buat macam tu. Dia yang bawa anjing yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar. Hari ini saya bawakan tuan-tuan hari ketiga
kerja-kerja operasi mencari mangsa hilang ya. Seorang nenek berumur 77 tahun di kampung Teluk Kerdu, Kementerian Perak, dan hari ketiga ini melibatkan agensi-agensi bomba, JPAM, rela, polis dan orang-orang kampung, dan melibatkan anjing pengesan yang didatangkan daripada pejabat bomba K9 di Kuala Lumpur ya. So kita akan teruskan dengan kerja-kerja operasi mencari dan menyelamat pada pagi ini. Ada anggota polis dan juga orang kampung di dalam kebun. Mula mengikut jejak. Anjing pengesan K9 bomba dibagi bau baju mangsa agar dia dapat mengedu dan mengesan dia. Selepas setengah jam dia berehat sekejap. Anjing-anjing ni agak lincah ya, agak lincah. Didatangkan khas daripada Kuala Lumpur, anjing K9 pasukan bomba dan penyelamat Malaysia. Tim pencarian bersama K9 bomba berhenti berehat seketika dan proses pencarian operasi akan bersambung selepas sembahyang Jumaat. Inilah anjing K9 yang dibawa khas daripada K9 bomba Kuala Lumpur. Ini adalah surau kampung Teluk Kerdu, pusat bagi operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang daripada pondok JPAM, bomba, polis dan rela. Muka dia tak. Muka dia tak. Nama apa cik? Excel. Excel. Nobody home. Kita menerima lagi satu ekor anjing pengesan K9 daripada PDRM. Ini anjing main jin. Tahu dia mesti dia badminton. Dia buat coaching bagi